Aduh, Mal. Mana tu? Bulan ni aku dah nak kering tu dompet. Pun sabarlah, bukan pakai orang je. Aku pun lama juga bulan-bulan kan. Dompet tu dompet tu. Terdesak betul lah ni. Dompet, Mal. Alah, sabunnya. Cuba tengok, ada ni IC warna. Uish. Mal, banyak ni, Mal. Tak ada siapa-siapa punya ni. Aku rasa kalau pakai ni untuk bulan ni, lepas ni. Jangan macam tu nanti. Kita tak tahu corona tengah cari ni. Corona pun ada masalah juga. Tapi, ini aku betul perlu ni. Rezeki ni. Jangan, kita ni orang Islam. Kita kena berpegang pada iman kita. Iman ni memang kita tak nampak. Tapi, iman ni akan jadi hujan bila benda yang kita tak nak akan datang. Mal, 400 ni, Mal. Kalau kau ambil duit ni kan. Awal-awal ni memang kau tak rasa. Tapi lama-lama nanti kau akan berubah jadi orang yang tak baik kan. Rasa betul lah apa yang kau kata. Kalau pakai duit ni, hidup aku jadi tak berkat. Jadi apa kita nak buat dengan duit ni? Kau ikut aku. Kita serahkan duit ni dekat pihak yang bertanggungjawab. Nice. Jom. Aku penat lah kenapa orang asyik fitnah aku. Padahal aku tak buat apa pun. Aku faham benda macam ni memang sakit. Lagi-lagi bila orang salah faham dekat kita. Kadang aku rasa nak marah je, nak balas balik semua. Tapi kalau kau balas dengan marah, keadaan akan jadi lagi teruk. Kau mungkin lepaskan emosi tapi hati kau tetap tak tenang. Habis tu aku kena diam je. Macam lemah sangat. Sabar tu bukan lemah. Sabar tu kuat. Tak semua orang mampu kawal diri bila diuji. Bila kau sabar, kau sebenarnya jaga diri kau daripada buat keputusan yang kau akan menyesal nanti. Tapi susah lah nak tenang bila orang cakap bukan-bukan pasal kita. Memang susah. Tapi cuba tarik nafas. Ingat tujuan kau dan serahkan pada Tuhan. Kebenaran takkan hilang. Lambat atau cepat tetap akan terbukti. Aku faham mungkin aku kena belajar bersabar. Ya, sebab dalam setiap ujian, kesabaran itulah yang bawa ketenangan. Okay? Oh, balik. Salam. Ni kalau dalam tanda, dia orang ni. Nak air. Biasa tu. Aku tengok IG semua, member ke, semua dah percaya. Ada yang kita, ada yang dribble. Siapa nak beli kasut dan dia pokok pun tiga lagi. Tahu lah, rasa macam down mana. Alah Faris, yang tu semua yang dalam social media je. Hang boleh tahu depan-depan real life dia orang tanggung macam mana. Apa yang dia orang lalui masalah. Itu lah, aku tak puas hati tu dengan live aku. Aku nak picture dalam live aku. Faris, kita nak bersyukur Faris. At least ada kawan, family, kesihatan yang Tuhan bagi dekat hang. Kita nak bersyukur. Tak semestinya semua orang akan dapat benda tu. Yang tu aset benda paling mahal dalam hidup kita. Turut itu lah. Terima kasih tuan. Sama-sama tu. Sekarang ni, jom aku belanja makan. Jom.
Dunia mungkin penuh dengan bugs dan error, tapi dengan kod iman iaitu amanah, sabar dan syukur, sistem kehidupan kita akan sentiasa stabil. Kerana pada akhirnya, iman bukan sekadar kata-kata, ia adalah kod yang menentukan siapa kita di hadapan Pencipta.